Adakah kita dibenarkan untuk judge orang? Jika boleh, apa batasannya? Barakallahu fiik. Judging manusia ni, maksudnya kita kalau timbul masalah dalam perkara-perkara dalaman hati yang kita tak boleh judge. Dalam hati dia tak tahu. Tapi luaran yang dia buat salah lah. Takkan orang tu mencuri, lepas tu benda gitu. Janganlah cakap dia mencuri, entah mana tahu. Dia tak mencuri, dia mencuri lah. Ini rogol, yang ini bunuh. Dan benda tersebut bukan kerja kita. Apa zahir itu hukuman dia. Apa dalam hati dia kita tak tahu. If ever orang tu kata nak judge apa dalam hati dia, masalah. Tapi kalau kita nak bincang tentang zahir, contoh macam orang tu buat maksiat lah. Takkan dia kata macam kak jangan buat dosa, tak pakai tudung ni dosa Tuhan muka. Awak jangan hukum saya, jangan judge saya. Ini bukan sahaja tajuk dia memang awak tak tutup aurat, awak langgar perintah Tuhan. Takkan tak faham lagi. Yang tak solat, ada pun yang tak solat pun jangan hukum saya. Awak tak tahu apa dalam hati saya. Tak solat pun tak solat pun haji juga. Gila ni. Ini masalah yang timbul dalam masyarakat. Bila kata ayat don't judge. Don't judge ni whatever inside the heart. Anything yang fizikal, kita boleh dapat jawapan untuk benda tu salah atau betul. Kalau jenayah lah. Takkan tak faham lagi. Orang tu mencarut. Mencarut lah, takkan macam jangan cakap mencarut. Dan dia cakap lain. Tak boleh mencarut. Awak cakap apa? Konsep dia adalah jangan judge apa dalam hati. Dan kedua, jangan kata Allah tak ampunkan dia. Macam sekarang ni kita ada dalam beberapa minggu ni, lepas daripada mati dia, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. So lepas tu adalah ini kata inilah ahli bid'ah sebagainya kan. Orang tu Allah tak boleh ampunkan bila masa je. Sebab dia boleh diampunkan. Bahkan ada orang yang dalam hadis Nabi SAW yang dia kata suruh Allah tak ampunkan kau. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala boleh ampunkan siapa saja. Yang kita jadi macam takkan diampunkan, pasti masuk neraka. Dan masalah. Tapi dosa itu dosa lah. Kita kata dosa salah lah. Kesalahan manusia, kita kata ini salah, dia tak betul. Tapi bukan maksudnya kita jadikan dia masuk neraka syurga kata-kata kita. Dan juga apa dalam hati dia kita tahu. Macam Imam Abu Hanifah rahimahullah dulu, dia sebelum dikenali oleh Imam Malik bantai, cakap macam-macam kat dia. Lepas jumpa, Imam Malik kata dia bukan macam yang korang sangka kan. Kadang-kadang macam itulah, tajuk kadang action orang sebut kita kena clarify. Tapi anyway yang betul-betul dari hati. Nak kata orang tu buat benda berkenaan memang hati dia jahat ke, awak tak ada jawapan kat situ. Okay, baik.